Okey, kita banyak sangat cakap pasal aesthetic medicine dan juga skin. So hari ini kita nak cakap something related to general medicine in general population, which is quite common in elderlies. Maksudnya apa? Maksudnya bukan biasa tapi osteoarthritis. Okay, osteoarthritis ia adalah masalah di bahagian lutut, especially lah paling common. So kenapa boleh jadi masalah osteoarthritis? Disebabkan oleh faktor usia, disebabkan oleh wear and tear, disebabkan oleh penggunaan yang berlebihan, disebabkan oleh masalah obesiti, berat berlebihan. So ini antara faktor-faktor anda dapat osteoarthritis. Tak ada had usia, boleh juga dapat waktu usia muda, tapi more common in elderlies lah. Untuk rawatan boleh terbahagi kepada dua, ubat makan dan sapu dan juga cucuk lah. So ubat makan dan sapu anda boleh ambil glucosamine, chondroitin sulfate, boleh sapu pain killers macam Voltaren, LMS cream, boleh ambil ubat pain killer for temporary pain relief. Tapi I would always suggest cucuk awal because it helps a lot. Cucuk hyaluronic acid ke dalam lutut dan juga cucuk PRP, either one or combine both. Okay.